Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector. Hari ni kita nak unpack Monster Galaxy Card Pack Coki-Coki. Kita dapatkan versi paket dan juga versi kotak yang dikenali sebagai pack meriah. Hari ni kita nak cuba hunting sebanyak kad rare yang mungkin yang boleh kita dapat daripada pack Coki-Coki. Cuba tengok untuk pack pertama ni, kad apa yang kita dapat? Uish, ada 2 sampul. Ini unik ni. Okey, kad pertama kita hadir dengan kad Juggernaut, kad jenis B, dan diikuti dengan pack yang kedua. Kad apa yang kita dapat? Ini kad bonus ni. Selalunya satu pack, satu kad saja. Okey, untuk pack kedua kita dapat kad Joker tu. 2 watak jahat untuk pack pertama. Okey, seterusnya kita akan beralih pula ke pack meriah. Ini besar sikit dan lagi banyak kad yang ada dalam set ini. Okey, mari kita buka dan tengok. Dan kebanyakan orang ramai yang dapat kad beliung bila mereka beli pack meriah. Jom tengok ada kad beliung ke tidak. Dan nampak dah sedikit kelibat kad di situ. Dalam satu pack color merah jambu ni ada 2 kad. Ini baru betul. Beli satu pack dapat 2 kad. Yang tadi tu bonus. Kad pertama hadir dengan Bobo Boy Gempa diikuti dengan kad Kaizo. Gempa dan juga Kaizo. Tak ada beliung kali ni. Tak apa. Teruskan lagi dengan pack meriah kedua. Semoga adalah beliung yang tersembunyi dalam kotak nombor 2 ini. Okey, kita tarik keluar dulu. Mana sampul pink dia? Okey, ini sampul pinknya. Ada tak Bobo Boy beliung? Kad paling rare. Kita dapat Bobo Boy Taufan dan juga Bobo Boy Ice. Wow, okay, not bad. Walaupun tak dapat beliung, kita dapat kad jenis Bobo Boy. Itu pun best juga. Memang terbaik lah. Okay, kotak pack meriah yang ketiga. Meriah meja saya penuh dengan coki-coki. Okay, tengok kad apa. Adakah ada kad beliung dalam ni atau sebaliknya? Tengok. Kalau dapat kad jenis A pun menarik juga tu. Okay, kita buka. Kad pertama kita dapat Kekatoa dan juga Fang. Kekatoa ni ada satu kad yang bagus untuk diletakkan dalam deck anda. Okey, kita buka lagi. Memang kali ni memang banyak pack meriah yang saya borong khas untuk video unboxing kali ini. Selalunya kita beli pack biasa, tapi kali ni kita fokus pada pack meriah pula. Memang meriah. Okey, seterusnya. Okey, kita buka lagi guys. Jangan give up. Ada lagi. Kita masih ada lagi beberapa kotak lagi. Baiklah. Kad pertama kita hadir dengan Captain Sparrow diikuti dengan kad Ying. Banyak juga watak jahat yang saya dapat kali ni. Okey, kita buka lagi. Kita masih tinggal lagi 2 pack meriah. Tinggal lagi 2 pack meriah. Kita buka lagi. Dan tengok apa yang bakal kita dapat dalam pack kali ini. Setakat ni dah banyak pack buka. Masih belum lagi kelihatan Bobo beliung. Tak keluar lagi beliung. Okey, tengoknya kad pertama kita ada Captain Besar Vargoba dan juga Padudu. Confirm video kali ni memang watak jahat memang banyak saya dapat. Okey, mungkin ini adalah the best for last. Mungkin ada yang manis-manis di kotak ataupun pack yang terakhir. Rasa berangin. Adakah ini kuasa beliung? Mari kita tengok sama-sama. Adakah kad beliung disembunyikan di kotak terakhir? Kad pertama kita dapat Padudu dan Bobo Boy Solar. Alamak, nampaknya tak dapat beliung lah kali ni. Okey, jom tengok kad apa kita ada. Kita ada Padudu sebagai kad yang pertama diikuti dengan Bobo Boy Solar, Captain Besar Vargoba, Padudu lagi, Captain Sparrow, Ying diikuti dengan Kekatoa, Fang, Bobo Boy Taufan, Bobo Boy Ice, Bobo Boy Gempa, Kaizo, Juggernaut dan juga Joker tu. Terbaik.